Stresnya saya datang sini saya nak karok. Karok dia kata pukul 3. Sekarang baru pukul 12. So aku nak buat apa kat sini? Aku pergi KL. Di KL pun ada apa? Tahu. Jom kita tunggu Zeus. Lepas tu we'll see. Kita tunggu Zeus for like I think another 10 minutes. It's actually been like 2 hours. I ajak Azwa keluar. I ajak dia jumpa. So I'm gonna go to the entrance to pick her. Pick her, but I'm go to her lah. She said she's around like 2 minutes to arrive here. So yeah. So I'm gonna make vlog with her. I see you guys soon. You dah makan? Mestilah belum. Jom makan. Kau tu baru bangun. Ya ke? Nak makan apa? Apa je tak kisah pun. Apa je? Hai. Kenapa tiba-tiba kat sini? Berian. Cakap hai. Lamanya tak jumpa kan? Kan? Ada banyak story kan? Jom. Dia cerita apa? Jom kita cerita je lagi. Sekarang kita kat Pandai. Saya nak cari gelang. Mana oren? Kenapa nak kena warna orange? Sorry, Neon Kau tu tak apa. Benda semua dia nak usik. Tak ada buat jalan. Tak apalah. Baru lelaki suara. Macam Billie Eilish. Ini version lelaki. Billie tak Eilish. Bill je. Sebenarnya saya aku terima nikahnya. Oh. Sebenarnya saya suka. Ni bau. Ni bau. Ni wangi. Tak bau sangat. Bau yang mengingatkan saya kaf. Ya, kopi hitam. Kaf hitam. Ya, saya nak beli ni lah. RM20. Mahal. Husband nak ni. Jom cari husband. Mama. Ada benda ni pun. Kan? Tiba-tiba dekat colorist kan? The color. Apa besok? Tak lah. Tapi kita kat sini. Betul lah, the colorist. Mana ada colour dia? Ni? The colour. Riz. RM20 baik beli gelang kat Pandai. RM13. Cuma ada cuma. For only RM9.90. Sumpah lah ada kuku. Weh, lama gila tak beli kuku. Saya sumpah nak beli. Hana comel Hana. Tak record lagi. Mic siapa yang connected dengan baru nyala. Mungkin ni kot. Dulu kan saya ada suka orang tau. YouTube. Masa kat you lah. Lepas tu dia ghosting saya sebab dia suka kawan saya. Dah selesai pada. Tahu lah dia handsome ke tak. Mari kita tengok.
Nanti saya post kat YouTube boleh ke? Boleh je. Tapi blurkan muka dia. Baik. Walaupun 15 subscriber mana tahu 15 tu ada dia. Mampus aku. Menakutkan. Mana ya? Saya tak ke gambar lagi dengan dia. Ke saya dah buang gambar dia. Tak adalah buruk tapi kerja. Sebab dia lagi tinggi daripada saya jadi macam saya suka nak tinggi. Orang yang tinggi tak suka saya. Janganlah begitu. Tentu nanti ada lagi yang tinggi daripada ni. Tak dinafikan dia memang cantik lah. Saya tak cakap apa. Bagi saya biasa je. Bagi saya kan Orang kawan kat TikTok. Sebab dia cantik sangat. Okay, tak ada lain. tengok TikTok dah. Nak tengok dah. Nak balik dah. Dah tunggu Grab. Say bye-bye. Hope we can hang out more soon. Saya singgah. Okay. Kita akan include kan. Sini, tertera. Sila. Tak ada sila. Yang naik Tesla tu boleh. Okay guys, call dia guys. Tapi yang berminat betul-betul je lah yang nak scam memang aku empuk pun je lagi. Okay. Janji. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye.